Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar ilmu bak mentari pagi, menerangi minda, membawa yakin. Saya berdiri penuh berbakti. Muhammad Azim Ashraf bin Azazwin nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya amat hormati pada hari ini, iaitu Dr. Hariatul Hafizah binti Mahmah Khari. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembimbing ummah dan contoh akhlak yang sempurna. Hari ini saya akan membentangkan tajuk penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan muslim sebagai seorang khalifah. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ini amat penting kerana akhlak dan sunnah ialah teras kepada pembentukan insan yang beriman, berilmu dan berakhlak tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-31. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik buat kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap tindakan, pertuturan dan peribadi baginda wajar menjadi ikutan dalam usaha kita melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita beralih kepada tajuk yang pertama, iaitu apakah itu maksud akhlak mulia dan sunnah Rasulullah. Baiklah, akhlak bermaksud sifat atau kelakuan yang terbentuk dalam diri seseorang sehingga melahirkan perbuatan baik tanpa dipaksa. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah keadaan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan dengan sangat mudah tanpa perlu difikirkan panjang. Manakala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah segala perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda yang menjadi panduan hidup umat Islam pada masa sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, "Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis ini membuktikan bahawa misi kenabian ialah mendidik manusia dengan akhlak yang tinggi supaya wujud masyarakat yang beradab dan beriman. Melati kuntum tumbuh menata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama saya Muhammad Hazib bin Raswaidi, saya dari kelas BMA. Sebelum kita bermula, saya nak tanyakan satu soalan terlebih dahulu. Pernahkah kita terfikir apakah makna sebenar menjadi seorang Muslim? Kita bukan sekadar hamba yang beribadah, kita juga adalah khalifah, iaitu pemimpin di muka bumi ini, dipilih oleh Allah untuk memakmurkan dunia dengan akhlak mulia dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, bagaimana nak jadi khalifah yang sebenar? Jawapannya ada pada insan agung itu sendiri, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan seorang Muslim, akhlak dan sunnah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian yang unggul dan melanaskan nilai-nilai Islam. Akhlak yang baik bukan sahaja mencerminkan keimanan seseorang, malah menjadi asas kepada masyarakat yang harmoni dan berdisiplin. Antara kepentingan menghayati akhlak iaitu yang pertama, membentuk insan beriman dan berdisiplin. Akhlak yang mulia membentuk individu yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa menjaga tingkah laku. Disiplin dalam kehidupan seharian seperti menepati waktu, menjaga kebersihan dan menghormati orang lain adalah cerminan iman yang kukuh. Yang kedua, kita ada mendidik nilai amanah dan tanggungjawab sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ia mengajar kita tentang pentingnya amanah dan tanggungjawab dalam setiap aspek kehidupan, sama ada dalam pekerjaan, pembelajaran ataupun nilai sosial. Nilai ini menjadikan seseorang lebih dipercayai dan dihormati. Seperti yang ada dalam dalil Al-Quran, saya akan bacakan ayat tersebut. Wa innaka la'ala khulqin azim. Ia bermaksud sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat yang keempat.
Ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan akhlak dalam Islam dan bagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik dalam mempraktikkan akhlak yang terpuji. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bergerak ke bahagian yang seterusnya, iaitu sifat-sifat yang patut kita semaikan dalam diri sejak kecil lagi. Kata pepatah, menentur buluh biarlah dari rebungnya. Terdapat 5 sifat yang patut kita contohi pada masa sekarang. Antaranya ialah sifat amanah. Amanah ialah asas kepercayaan. Rasulullah SAW dikenali sebagai Al-Amin, yang dipercayai. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Sebagai pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, amanah itu bermaksud kita dapat menyiapkan tugasan dengan jujur, tidak meniru sama sekali dan dapat menghormati waktu. Dan yang kedua iaitu sifat sabar. Sabar ialah kunci ketenangan dalam jiwa kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Rasulullah SAW mengajar kita bersabar ketika menghadapi sebarang cabaran atau ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu melatih diri supaya tidak mudah marah dan bertindak terburu-buru. Hal ini menunjukkan sebagai seorang pelajar, sabar bukanlah perkara yang biasa. Sabar perlu dititik beratkan dalam diri setiap insan dan setiap manusia, terutamanya pelajar-pelajar pada masa kini. Mungkin kita lihat sabar ini merupakan perkara yang biasa. Tetapi sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sabar merupakan sesuatu nikmat yang paling luar biasa pada zaman sekarang. Kita boleh lihat sabar apabila melakukan amal kebaikan. Mungkin apabila kita melakukan sebarang amal kebaikan, terdapat ujian ataupun bala bencana yang datang kepada kita. Mungkin itu sebab musabab Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapuskan segala dosa kita. Seperti mana kita lihat pada waktu sekarang. Terdapat wabak virus corona pada waktu dahulu. Mungkin itu adalah sebab Allah ingin menghapuskan dosa seluruh umat Islam yang berada di muka bumi ini dengan menurunkan wabak coronavirus. Ini bukan sahaja melatih kita untuk sabar, tetapi melatih kita untuk sentiasa meminta pertolongan daripada Yang Maha Esa. Kerana Allah sentiasa ada bersama kita dan kita sebagai umat Islam harus yakin dengan ketentuan Allah dan percaya bahawa Allah mampu menyelesaikan sebarang masalah dan tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu sifat lemah lembut dan berbudi bahasa. Apakah itu, penonton sekalian? Baiklah, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159, Allah berfirman, maka dengan rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, nescaya mereka akan menjauh daripadamu. Ayat ini menunjukkan kelembutan adalah kekuatan, bukan kelemahan, tuan-tuan dan puan-puan. Muslim yang lembut tutur katanya akan lebih disenangi masyarakat sekeliling. Tambahan itu, sifat tolong-menolong dan berkasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu kita digalakkan membantu tanpa mengira pangkat dan kaum. Ini menunjukkan sifat khalifah yang memelihara kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah meningkatkan kita pada suatu peristiwa di mana kita dapat lihat pada hari ini di sekeliling kita ramai yang memuja-muja dan suka untuk menganggap artis mereka ialah idola mereka. Tetapi tanpa kita sedar, kita harus mengidolakan Rasulullah SAW pada hari ini. Hal ini kerana Rasulullah ialah orang yang paling mulia di sisi Allah dan merupakan kekasih Allah. Jadi sebagai pelajar, kita harus yakin bahawa Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya
pada hari akhirat kelak. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan daripada sifat sebentar tadi, kita haruslah menghormati ketua ataupun orang yang lebih hebat daripada kita tanpa mengagung-agungkan. Dalam konteks kita harus menghormati dan mendengar segala arahan yang baik dan tidak mengikuti segala arahan yang buruk. Ini menunjukkan kita seorang pelajar yang bijak. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, iaitu sifat syukur. Syukur ini tuan-tuan menjadikan hati kita menjadi lebih tenang dan jauh daripada sifat tamak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Amalan syukur tuan-tuan dan puan-puan telah mendidik kita untuk menghargai nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah, nikmat ilmu yang dicurahkan dan peluang untuk terus hidup pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah kita terbayang bagaimana nasib orang yang berada di Palestin sana pada hari ini? Mereka tidak dapat diberi keharmonian dalam kehidupan. Mereka diserang oleh Zionis Israel, tidak diberi makanan, apatah lagi tempat tinggal yang selesa. Mereka hanya membekalkan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang pelajar pada hari ini yang hidup dengan penuh ketenangan, kita harus sentiasa bersyukur dan sentiasa berterima kasih kepada Allah kerana memberikan kita tempat tinggal yang selesa, makan makanan yang sihat, makanlah makanan yang sentiasa cukup. Tuan-tuan dan puan-puan, benda yang amat menyedihkan apabila kita melihat ramai orang pada hari ini membuang sisa makanan yang tidak habis. Ini menunjukkan sikap tamak seorang manusia ketika menjual, ketika membeli makanan. Kita melihat pada hari Ramadan, pada bulan yang amat mulia, orang-orang pergi ke bazar Ramadan, membeli semua makanan yang terlihat enak pada masa itu. Tetapi ketika sudah ingin berbuka puasa, mereka hanya mencicipi sedikit sahaja makanan yang mereka beli dan selebihnya mereka buang ke dalam tong sampah. Ini menunjukkan sikap tamak seorang manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita haruslah sentiasa bermuhasabah diri dan sentiasa syukur di atas segala nikmat Allah berikan dengan cara yang benar, dengan cara yang betul. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kita dan sentiasa memberi kita peluang untuk hidup, dan kita harus sentiasa menunaikan solat bagi menunjukkan kita seorang hamba yang sentiasa berterima kasih kepada Allah. Jadi sebagai seorang pelajar, saya menyeru agar semua pelajar terus beristiqamah dalam mengamalkan 5 sifat yang saya sebutkan sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita membuang masa lagi, marilah kita beralih kepada bahagian yang seterusnya, yang suka saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu akhlak dan sunnah sebagai asas tanggungjawab seorang khalifah. Sebagai khalifah tuan-tuan dan puan-puan, manusia memikul amanah yang sangat besar untuk mentadbir bumi dengan keadilan dan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ayat ini menegaskan peranan manusia bukan sekadar makhluk yang beribadah tuan-tuan dan puan-puan, tapi juga pengurus alam. Seseorang khalifah mestilah memiliki akhlak yang tinggi, yang punya sifat adil, amanah, penyayang dan bijaksana dalam pemerintahan beliau. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, menjaga kebersihan alam sekitar adalah tanda syukur yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memelihara keadilan sosial ialah bukti kasih sayang kita sesama insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan dan puan-puan, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat, yang paling banyak memberi kebaikan kepada manusia lain. Riwayat Ahmad. Maka apabila kita mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebenarnya sedang menjalankan fungsi khalifah yang sebenar, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, bila kita bergerak kepada cabaran dan cara menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia di sisi Allah pada zaman kini. Seperti mana kita sedang tahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia moden dan penuh dengan liku-liku kehidupan pada zaman kini, pengaruh media dan gaya hidup bebas sering menggugat nilai akhlak manusia. Namun, seorang Muslim boleh mengekalkan akhlak beliau dengan cara menuntut ilmu agama secara berterusan. Yang kedua, menjadikan sunnah sebagai panduan hidup. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, mengawal diri daripada perkara-perkara yang sia-sia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang keempat, serta yang terakhir,
bergaullah kita dengan sahabat yang baik dan berakhlak. Rasulullah SAW pernah bersabda, saya sukakan hadis ini. Seseorang itu menurut agama sahabatnya, maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Riwayat Abu Dawud. Jadi sebagai seorang pelajar, saya menyeru agar semua pelajar ataupun siapa saja untuk memilih rakan yang baik, rakan sebaya yang baik. Kerana rakan itu cerminan diri kita. Kerana rakan itu mampu membuat kita untuk menjadi seorang yang bagaimana? Seorang yang buruk ataupun seorang yang jahat ataupun seorang yang baik. Jadi pilihlah rakan yang mampu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Apabila kita melihat mukanya, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rakan yang baik. Bukanlah rakan apabila kita melihat mukanya, kita ingin membuat keburukan. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan ini merupakan sebuah anugerah Allah dalam konteks untuk membantu kita menjadi lebih baik. Jadi, rakan juga perlulah sentiasa mengajak rakannya lagi satu untuk terus membuat kebaikan. Untuk terus mengajak dia ke surau, mengajak dia ke masjid, mengajak dia membaca Al-Quran, bersalawat, membaca Baiklah, zikir. saya akan teruskan isi saya dengan isi yang seterusnya, iaitu penghayatan akhlak mulia dan sunnah baginda sebagai khalifah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja diutus untuk membina empayar, tetapi juga untuk membina jiwa manusia. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Al-Hakim. Dan Allah memuji baginda dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat yang saya baru bacakan sebentar tadi, yang bermaksud, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Akhlak baginda adalah jaminan Al-Quran yang hidup. Lihatlah bagaimana baginda Nabi SAW yang sabar, pemaaf dan juga penuh dengan kasih sayang. Walaupun beliau disakiti dan dihina, akhlak inilah yang membentuk insan beriman dan berdisiplin seperti yang tertera dalam slide yang saya bagi. Sunnah Nabi Muhammad SAW bukan sekadar amalan seharian, ia adalah prinsip kepimpinan. Baginda sentiasa bermesyuarat, berlaku adil dan juga menjaga amanah. Dalam hadis riwayat Al-Tabarani yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyukai akhlak yang tinggi dan membenci akhlak yang keji. Baginda mendidik nilai amanah dan tanggungjawab seperti yang saya nyatakan dalam slide. Sunnah ini membentuk pemimpin yang berjiwa besar, bukan berjiwa kuasa. Memandangkan kita tengah berbincang tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, saya nak kaitkannya dengan kehidupan Muslim pada zaman kini. Hari ini, dunia semakin pantas tetapi akhlak semakin hilang. Media sosial penuh dengan fitnah. Pemimpin disanjung kerana kuasa, bukan kerana nilai. Tetapi bayangkan jika kita kembali kepada akhlak Nabi Muhammad SAW, iaitu menjadi seorang guru yang sabar, seorang ayah yang lembut, seorang pemimpin yang amanah. Dunia pasti akan berubah, masyarakat akan lebih harmoni dan juga Islam akan kembali bersinar. Sekarang saya nak menjelaskan tentang akibat tidak menghayati akhlak dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita abaikan akhlak dan sunnah baginda, kita akan lihat kepimpinan yang zalim, rasuah berleluasa, perpecahan dalam keluarga dan juga masyarakat. Yang paling teruk, Islam akan dipandang negatif kerana umatnya yang gagal mencerminkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita imbas kembali satu peristiwa penting dalam sejarah Nabi Muhammad SAW ketika baginda mula menyebarkan Islam di Mekah. Baginda dihina, dicaci, bahkan disakiti secara fizikal. Namun, baginda tidak membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, baginda terus menunjukkan akhlak yang luar biasa. Salah satu kisah yang paling menyentuh hati saya ialah kisah wanita tua Yahudi yang sering melemparkan sampah ke arah Nabi Muhammad SAW setiap kali baginda melintasi rumahnya. Suatu hari, Nabi perasan tak ada lagi sampah dilemparkan. Lalu, baginda tertanya kepada jiran-jiran dan diberitahu bahawa wanita itu sedang sakit tenat. Tanpa ragu, baginda pergi menzarahinya. Wanita itu terkejut dan menangis lalu berkata, "Aku telah menyakitimu, tetapi engkau datang menzarahiku." Akhlak baginda menyentuh hatinya
Dan akhirnya wanita itu memeluk Islam. Sekarang bayangkan, jika kita sebagai umat Islam tidak mengamalkan akhlak seperti ini, kita mudah marah, cepat menghukum dan suka membalas dendam. Kita hilang kelembutan, hilang kasih sayang, hilang sabar. Akibatnya, orang bukan Islam menjauh, masyarakat akan berpecah dan juga Islam tidak lagi dilihat sebagai rahmat. Akhlak Nabi bukan sekadar sejarah. Ia adalah pelita yang menerangi jalan kita pada hari ini. Jika kita padamkan pelita itu, kita akan berjalan dalam kegelapan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sampai ke penghujungnya. Seperti yang kita sudah maklum, setiap pertemuan pasti ada perpisahannya. Sebagai penutup, akhlak mulia dan sunnah Rasulullah SAW adalah kunci kejayaan umat Islam di dunia dan akhirat. Apabila kita menghayatinya, kita bukan sekadar menjadi hamba Allah yang taat, tapi juga khalifah yang mampu membawa rahmat ke seluruh alam. Jadi saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup, mengamalkan amanah, sabar, penolong dan kasih sayang dalam setiap perbuatan kita. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Oleh itu, semoga pembentakan ini memberi manfaat dan mengingatkan kita bahawa keindahan Islam terpancar melalui akhlak manusia yang baik. Sekian. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri dan rakan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masa mencerubui kita. Jadi saya akan simpulkan beberapa kesimpulan. Akhlak Nabi bukan sekadar sejarah. Ia adalah pelita yang menerangi jalan kita pada hari ini. Jika kita padamkan pelita itu, kita akan berjalan dalam kegelapan. Maka, marilah kita hidupkan akhlak mulia dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan baginda sebagai model kepimpinan, bukan hanya dalam buku, tetapi juga dalam tindakan. Kerana hanya dengan akhlak dan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita mampu membina dunia yang adil, damai dan diberkati. Ingatlah, setiap langkah kita di bumi ini adalah cerminan siapa kita sebagai khalifah. Dan khalifah yang sejati adalah mereka yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Jadi, akhir kata, penghayatan akhlak mulia dan sunnah Nabi Muhammad SAW bukan sekadar tuntutan agama. Ia juga adalah asas kepada kehidupan yang bermakna. Ia membentuk insan yang beriman, masyarakat yang beradab dan juga kepimpinan yang berintegriti. Dalam dunia yang semakin hilang nilai, akhlak Nabi adalah cahaya yang perlu kita nyalakan semula. Jika setiap Muslim benar-benar meneladani baginda Nabi Muhammad SAW, kita bukan sahaja menjadi khalifah yang berjaya, kita akan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Maka, janganlah tunggu pada hari esok. Marilah kita mulakannya pada hari ini. Kerana dengan mulakan dengan diri sendiri. Kerana perubahan besar bermula dengan satu hati yang ikhlas. Sesungguhnya Allah menyukai akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia, dan Allah membenci akhlak-akhlak yang keji. Hadis riwayat Husain bin Ali radhiyallahu anhu Al-Tabarani.